Roro ni maksud dia roll on, roll off. Roro ni lah kapal yang hantar kereta korang ke Sabah, Sarawak ataupun Semenanjung tu. Kapal ni besar, dalam dia luas gila, macam parking dalam mall yang bertingkat-tingkat tu. Untuk load, boleh je, tapi kereta ni akan ada tambahan charge untuk carrier lah, sebab kenderaan load ni dia susah sikit nak bawa masuk dalam kapal, takut tersagat ke apa-apa ke. Of course wajib beli insurans marine kalau nak post kereta ke Sabah Sarawak. Insurans marine ni lah yang akan cover jika berlaku apa-apa sepanjang pelayaran, contohnya macam kapal terbakar ke, kapal terbalik ataupun kapal karam. Insurans ni penting dan tak adalah mahal mana pun. Contohnya, kalau market value kereta korang bawah daripada RM41,000, harga insurans marine dia hanyalah RM94 sahaja. Tapi contoh kalau korang nak post kereta yang mahal sikit, Tesla ke, Porsche ke, yang tu dia mahal lah. Kita kena buat kiraan semula untuk dapatkan harga insurans marine tersebut. Kalau dari Port Klang ke Kota Kinabalu, lebih kurang seminggu atau ke 10 hari. Tapi kalau ke Kuching, dia cepat sikit. Dalam 5 hari atau ke 7 hari macam tu. Kenapa post dengan Ventura? Sebab Ventura ni senang, mudah dan trusted. Korang post je kereta, biar kami uruskan semuanya. Kalau korang ada soalan ke, korang boleh je komen bawah ni. Apa-apa, Roger je Ventura.